Hai hampa, hari ni Siti nak buat Maggi berkuah, tapi Maggi ni bukan Maggi yang simple hampa. Okey, Siti potong bawang merah dulu dengan bawang putih. Siti ambil 3 ulas bawang putih hampa, Siti potong halus-halus. Lepas tu Siti potong sayur sawi hampa, ikut hampa lah besar mana hampa nak potong sayur sawi tu. Lepas tu Siti masukkan minyak. Lepas minyak tu dah panas, Siti masukkan bawang merah dengan bawang putih yang kita dah iris tadi. Goreng sampai dia kekuningan lah hampa. Lepas tu masukkan air. Dan kita masukkan Maggi dan perencah Maggi. Siti ambil mami ayam lah hampa. Tapi kalau ambil saji lagi sedap hampa. Lepas tu Siti potong cabai melaka ni. Siti ambil sebiji je cabai melaka. Lepas tu potong limau kasturi hampa, sebiji juga. Lepas Maggi tu dah macam lembut, hampa boleh kacau-kacau macam ni lah biar dia kembang. And then masukkan kicap, ikut cukup rasa hampa lah. Lepas tu Siti masukkan cabai melaka yang kita dah potong tadi. Dan masukkan sayur. Sayur ni Siti bubur banyak sikit lah hampa, sebab Siti masukkan makan sayur. Lepas tu dah sayur tu dah lembut dah, hampa boleh masukkan limau nipis lah, perahkan limau nipis. Dah siap lah hampa kejadian dia macam ni lah hampa. Kalau makan panas-panas time hujan-hujan, memang sur hampa.